Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. Assalamualaikum geng. Welcome to my channel YouTube Abai Blas. Okay geng, untuk video kali ni simple je geng. Aku tak ada ubah-ubah suai apa untuk kali ni. Aku akan tukar box. Ni. Yang ni tak silap aku size 45. Dah setahun lebih aku pakai, tak ada masalah apa-apa. Cuma aku nak tukar, nak upgrade dia lah, lebih besar sikit kepada box yang besar sikit lah. Macam ni size 45 kan. Tapi yang ni ABS lah, biasa lah, bukan yang aluminium yang ada lambat X apa semua tu, bukan. Yang ni biasa punya. Jadi aku nak upgrade pergi ke box yang lebih besar sikit. Ni box dia, box 57. Box size besar sikit lah, 57. Sama je ABS. Ni aku beli dekat platform sekarang ni banyak. Yang ni aku beli dekat TikTok dia, tengoklah, kena nasi kau murah, kena nasi kau mahal. Aku beli sekali dengan dia bagi bracket dia macam biasa. Dia bagi bracket, dia bagi ni tepak penyandar dia. Lepas tu adalah sorry dia. Lepas tu benda ni. Untuk yang ni aku beli lain. Bukan sekali dengan box lah, beli lain. 5 tu. A few moments later. Okay game, macam aku cakap tadi, aku beli dia satu set. Dapat box ni. Lepas tu dapat benda yang sandar ni. Atas bawah dapat apa ni, filter. Benda ni, tu bracket. Okay, untuk inner yang dalam ni aku beli asing tau. Sebab aku tersilap beli, tak ada sekali dengan ni. Kalau kita beli sekali dengan inner ni, dia tak dapat benda ni. Kalau kita beli yang benda ni, dia tak dapat benda ni. Jadi yang ni aku beli, yang ni 3 set ni. Yang ni aku beli lain. So kali ni aku nak pasang ni lah. Pasang dia punya ni dulu. Dia punya penanggal dia dulu ni. Pangkal dia ni. Aku nak pasang kat sini dulu. So kita pasang dengan ni. Mudah ya geng, pasang benda ni kan. Tok yo kat luar ni tak ada bagi getah-getah apa semua, tak ada ni kan ni. Bagi 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Macam tu lah. Masukkan worksafe kat dalam satu, kat luar satu. Hai. Tak bocor pun ni macam ni. Masuk air lah. Untuk pasal tangkai ajaib ni, orang kena buat macam gini lah. Satu worksafe, satu skru. Satu worksafe, satu skru. Kat luar pun sama. Aku bubuh juga worksafe kat luar kan, betul kat dalam. Aku yang sebelum ni dia bagi yang macam getah situ. Tahulah ikat macam ni masuk air ke tak. Tapi tak apa lah, kita buat lah dulu. Tu aku nak pasang sebelah sini pula.
macam gini ya. Boxer satu kat sini, satu kat luar. Dia ada bagi lebih ni. Okey, beres. Okey, jadinya buah kelapa. Aku akan buka dulu box ni. Nanti kita akan masuk box yang baru kat sini. Terima sama kok dalam dia lebih kurang yang macam tu ya. Dia ada ikat skru 2 biji kat situ. Sama. Jadi aku nak tengok dulu tapuk ni sama tak? Ada sama tak sama lagi. Okey geng, aku ingat aku nak pakai tapak dia geng. Tapak dia tak sama geng. Yang jenis box ni, yang box besar ni dia jenis serelong gitu, masuk macam tu. Yang ni jenis lekat macam gini. Aku ingat nak pakai lah tapak dia. Lain ni tak apa. Kita pasal tapak baru lah. Berabuk Untuk tapak dia aku dah ukur. Aku tak nak ke depan ke depan, aku nak ke belakang sikit. Aku takut nanti sebab tong ni tong besar, takut dia ada sangkut masa nak buka. So jadinya aku ni tepat tanda asal So, jadi aku ke belakang sikit. Dia punya lubang tu cuncum Melayu, nampak? Dia punya lubang cuncum Melayu. Jadi aku akan pakai skru ni ya, skru yang sama. Yang dia pun ada kalau nak pakai, tapi dia pakai linky. Aku nak pakai yang ni ya. Aku nak pakai yang ni juga. Tapi aku nak potong lah sikit. Dia terlampau panjang lah. Aku nak potong sikit. Potong sikit bagi pendek. Tidak panjang jenuh nak buka. Aku nak potong bagi pendek sedikit. Kira kita tak cung tak? Cung cuncum Melayu. Sama ya yang dia bagi pun. Yang dia bagi macam gini. Tak ada benda yang petak macam ni. Yang petak macam ni tak ada. Yang dia bagi macam gini ya. Bersih macam gini. Tapi pakai linky ya. Tapi aku nak pakai yang ni, tapi aku nak potong sikit. Bila kita masuk kat situ, kau tengok dia punya panjang tu, tu tak boleh bawa bincang. Aku nak potong sikit. Bagi pendek kat sini sikit ke. Potong pendek sikit. Ini panjang sangat. Terima Okey gini aku tak nak bagi rosak terik. Aku balut kain bagi tebal sikit. Lepas tu kita akan potong tempat kita tanda tu Bismillah.
Hasil dia jadi macam ni, geng. Baru comel, geng. Pendek sikit. Beres. Yang lain pun kau kena potong macam tu. Terima tu. 5 minutes later. Okey, geng. Selepas dipotong, inilah hasil dia, geng. Beza dengan tadi, geng. Cun-cun Melayu, geng. Tanpa melengahkan masa. Kita pasang terus, geng. Kita pasang terus. Terima. Hasil dia gini lagi. Tempat asal tu kau tengok dia ada tanda tu, kan. Kat sini dia ada tanda tu, bekas garis dia tu. Aku enjok ke belakang sikit. Nak bagi cun-cun Melayu, kan. Kalau aku enjok ke depan, takut tak lepas nak buka. Koseng pula, kan. So jadi ginilah kedudukan dia. Aku rasa kuat dah ni. Kukuh je, kan. Tu dia punya bawah macam gini. Semak lah sikit, geng. Tidak terjojo panjang macam tu, kan. Ni baru cun-cun Melayu, geng. Tu. Cun-cun Melayu nampak. Handsome tu tak? Baru handsome. Gitu, kan. Tak tercabut, Mesti orang cakap, mesti tercabut pendek. Tak ada tercabut, Sebab dia nak ni dia ada apa tu? Nak sini dia ada getah kat dalam tu. Kalau korang nampak tak? Dia ada getah kat dalam. InsyaAllah tahan ni. So jadinya aku nak masuk dia punya inner dalam dulu apa semua. Baru kita masuk kat sini. Roger. Kita tapuk dah. Ini dah. Kita akan masuk. Masuk kita ikut dia punya lurah dendam dia. Okey. Masuk. Cun-cun Melayu. Tu korang tengok dalam ni. Nampak tak? Dia punya tapak dua, kan. Tapak dua. Masuk ke sini. Masuk ke skru sini. Nak 10 kat bawah. Aku ikat menggunakan T10. Pusing. Bismillah, insyaAllah.
Tahan. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Sebab benda ni ABS plastik ya. Nanti dia akan pecah kat sini nanti. Okey, kuat lah ni. Oh, tengok. Cincin Melayu Cincin Melayu. Yang ni aku dah tampal lah. Scrap dia aku dah tampal tu. Semua dah siap pasang cincin Melayu. Tinggal nak pasang tu lagi. Okey, kalau untuk helmet MS88 kita baring macam gini boleh 2 biji. Tapi kalau macam ARC KWT aku rasa tak lepas kot untuk 2 biji. Kalau ML88 muat lah. Nak letak baju hujan kot tepi-tepi ni pun masih muat lagi. Kan? Kalau kita baring macam gini, sebiji je kot boleh. Kan? Biji je kot boleh. Ini lepas ke? Tak lepas lah geng. Kalau kita macam gini kan. Sorry geng, video megah. Ini sebiji lepas, lepas tu banyak lagi ruang kot tepi dia. Kalau baring macam tadi dapat 2 biji lah. Gitu geng. Terima ya geng. Okey, kita akan pasang backrest. Ni yang panggil backrest. Backrest, kita pasang sini. Kita pasang sini. Kita bagi cun-cun, kita lekat dia kan. Tengok sini. Okey, sini okey, cun-cun macam biasa. Kita buka dia punya gap ni belakang ni. Backrest nama dia. 4 rest lah kan, backrest. Okey, korang ukur dah cun-cun Melayu macam biasa. Lekatkan dia. Baru orang nak kes Honda kan. Lena. Betul ke aku pasang kan? Ke yang ni ke bawah, yang ni ke atas? Boleh lah mana-mana kan. Untuk kau nak pasang macam gini kau macam mana boleh. Yang ni atas macam gini kan. Betul? Kau macam gini. Gini ataupun gini. Pasang gini. Belasah lagi mana-mana pun. Atas bawah sama je kan. Tak cun-cun Melayu kita tukar, kita cabut. Kita buat lain. Kita buat dia geng. Kan? Santai-santai sudah geng. Aku rasa gini lah, betul lah. Main agak-agak lagi, betul-betul. Barulah backrest untuk orang belakang. Terbaik daripada ladang geng. Aku nak cuba sandar geng. Aku pula cuba geng. Sedap geng. Memang rest betul-betul ya. Memang rest betul-betul. Okey, untuk box ni yang 45 liter ni aku akan pasang dekat motor RSX aku lah. Aku nak pasang box petak ni lah dekat motor RSX aku. So jadinya video aku dah selesai. Tugasan konten pada hari ini, video ini sudah selesai geng. Cun-cun Melayu geng. Baru selesa kan. Baru selesa orang rumah duduk belakang. Silat-silat lena lembut kan benda ni geng. Kan. Kau cari lah dekat platform sekarang ni, semua ada. TikTok ada, Shopee ada, macam-macam ada, Temu ada. Selesa lah orang belakang daripada pandangan depan macam mana. Tengok daripada pandangan depan. Cun-cun Melayu geng. Beres geng. Selesai dah sudah pemasangan box untuk kali ni. Box besar 57 liter
Yang lama punya 45 liter, yang ni 57 liter. Kalau naik ke Mary Helen, banyak lagi strawberry boleh bubuh kan. Bawah ni boleh taruh, atas ni pun boleh taruh. Terima geng. Itu saja daripada aku. Aku harap korang faham cara nak pasang bot 57 liter. Yang penting jangan lupa like, komen dan share. Sekali jangan pula lah. Last sekali subscribe geng. Biasalah tersasu geng. Maafkan saya. Okey, beres, selesai sudah. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Meluncur komen.